Bayangkan satu kisah bermula dalam perigi gelap beribu tahun dahulu dan kini tahun 2025. Yusuf dibuang, dijual, difitnah, dipenjara. Lalu Allah angkat baginda jadi pemimpin Mesir. Tarikh anggaran 1600 dan 1700 sebelum Masihi. Ratusan tahun berlalu, Musa datang menentang Firaun. Laut terbelah, bangsa diselamatkan. Sekitar 1300 sebelum Masihi. 1000 tahun lagi, Isa datang membawa kasih. Lahir antara 4 dan 6 sebelum Masihi. Dan akhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir 570 Masihi. Wahyu turun 610 Masihi. Cahaya terakhir untuk seluruh manusia. Dan hari ini 2025. Dari Yusuf ke kita lebih 3,600 tahun. Ribuan tahun berlalu tapi tauhid tetap sama. Kongsi jika hati anda tersentuh.